Ambil tu. Ambil yang baru, ambil yang baru. Lepas semua kau. Okey, Nabi. Jom. Hari ni nak bancuh yang apa ni? Hari ni kita nak bancuh coklat regular. Okey, mula cara nak buat macam mana? Tutorial membuat coklat regular. Masukkan susu. Sampai dekat mana? Sampai tarak ni. Oh, ada kata dah. Okey. Betul? So, Tuang dah bekas. yes. Okey. Betul Betul? ni. Bubur susu. Everybody put your hands up! Susu berdua. Susu berdua. Okey. 3, go! Selebihnya dalam bekas tu kena apa? Kena korek lah. Sebab apa kena korek habis? Sebab tak mau membazir. Membazir yang ada syaitan. Okay, siap. Okey. Lepas tu? Coklat berdua. Ni macam. Okay, macam. Coklat tu kan tak buh. Oh ni, coklat sirap. Coklat diesel dah. Coklat berdua. Coklat berdua. Okey. Buah dekat mana? Kena. Ulun jadi jatuh. Berapa silap? Coklat. Buah serbuk pula. Sobok. Serbuk apa? Sobok dua. Buah bagi dekat penuh dia. Dekat apa? Dah siap buah serbuk semua ni. Betul? Kena godek-godek. Okey, sebelum tu kena kacau dulu. Jangan pusing lagi. Kacau dulu. Kita bagi dia pecah dulu dengan serbuk tu. Lepas tu baru buka dia punya sis. Tekan tu tadi. Gadis manis kali Okey, tu tekak pakai air besar. Sebelum tu, sebab apa ada beza delay kecil dengan delay besar? Sebab besar ni nak membuatkan dia lagi naik. Lagi naik. Lagi pekak. Pandai lah. Gadis manis kali Uish, kau dah siap dah ni. Siap dah. Kau try lah. One. Oh, dah. Pekat lah coklat ni. Pekak. Sebab apa pekak? Sebab kita ais coklat. Bukan ayat coklat. Tunjuk sikit. Oh, dah. Kenyang.